Bila Allah Ta'ala bagi musibah pada satu orang, bila Allah Ta'ala bagi kesusahan pada satu orang, dia boleh jadi salah satu daripada tiga. Boleh jadi kerana Allah Ta'ala nak cuci dosa dia. Boleh jadi Allah Ta'ala bagi musibah, bagi bencana, kerana Allah Ta'ala nak cuci dosa dia. Dia banyak dosa, Allah Ta'ala nak bagi dia peringat. Maka dia sabar dan dia dapat penyucian dosa. Dosa-dosa kecil dihilang kerana kesabaran tu. Yang kedua, kerana Allah Ta'ala memang betul-betul nak ambil tindakan kat dia, nak binasakan dia. Yang ketiga, mungkin kerana Allah Ta'ala nak angkat darjat dia. Salah satu daripada tiga ni, kalau kena musibah, salah satu daripada tiga ni. Cuma, kita jangan sampai pada tahap ujub lah pula. Kan? Takut sampai pada tahap ujub. Kena je musibah, automatik Allah nak angkat darjat aku. Kena je Allah Ta'ala nak angkat darjat aku. Tak boleh jugalah. Kena juga muhasabah diri. Takut-takut kita ada buat salah. Kita ada buat dosa. Takut-takut kita memang buat benda-benda yang tak betul. Ataupun mungkin kita ada buat dosa sebelum-sebelum ni. Allah Ta'ala nak cuci dosa kita dengan diberikan kita musibah. So, kena muhasabah diri.